Aku tak tahulah nak kata macam mana kan. Mereka kata bertahun tak bayar sewa. Majlis Bandaraya Seremban tanggalkan pintu rumah pangsa. Aku tak tahu macam mana mekanisme apa kutip apa ni bayaran apa ni sewaan daripada rumah pangsa milik apa ni milik Majlis Bandaraya Seremban je tu dia. Aku sendiri tak faham je dia. Tapi sampai apa ni berdekad-dekad lamanya cerita dia. Contoh dia, sewa 150. Tapi sampai hutang cecah 15,000, 34,000. Macam mana boleh benda ni berlaku? Aku pun jadi pelik macam tak selalu bukan setakat surat patutnya katalah dah tak bayar sewa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Takkan dia orang punya pegawai tak datang cerita dia. Pegawai majlis sendiri tak datang ke? Tak datang semak ke cerita dia? Takkan nak tunggu sampai 10 tahun, 15 tahun cerita dia. Oi gila bos agak-agaknya cerita dia. Kan? Ni yang perempuan ni cerita dia adalah penyewa dekat situ. Sedangkan yang dia penyewa tapi bukan dia yang punya rumah ni. Rumah dia orang lain punya cerita. Dia disewa atas orang lain. Orang lain menyewakan dia. Silap-silap entah berlipat 3 kali ganda. Apa? Multiple apa ni dipanggil multiple tenancy cerita dia. Orang ni sewa tahun ni, orang ni sewa tahun ni, sublet macam gila bawah itu dia. Sampai lalas Majlis Bandaraya Seremban ambil tindakan apa ni tanggalkan pintu cerita dia. Bayangkan kami telah hantar notis dan juga amaran supaya puan bayar sewa itu tunggak, tapi sehingga hari ini anda masih gagal dan cuai enggan bayar tunggakan. Tapi sebenarnya cerita dia puan tu bukan penyewa sebenar cerita dia. Cerita dia. Yang best tu kau bayangkan rumah-rumah macam ni. Aduh lah cerita dia. Sampaikan ada rumah pangsa pernah sewakan dapati bunyi tunggakan sehingga 34,000. 18 tahun sewaan yang belum dibayar. Takkan pegawai apa majlis tak datang. Siasat cerita dia, tempatan tengok cerita dia. Kan pelik juga cerita dia. Aku tak faham. Aku tak faham sungguh lah cerita dia. Macam mana dia orang boleh sampai macam ni sekali tu lah cerita dia. Tak ada rekod ke? Tak ada. Aku tak faham. Kalau korang ada faham, korang bagilah komen. Aku pun sendiri pun tak faham cerita dia. Macam mana. Diorang dulu dah banyak kali dah. Bukan satu tempat. Pangsapuri Rakyat Seri Perdana Paroi pun sama juga cerita dia. Kan? Aku tak tahu macam mana dia punya proses lah. Tapi itulah cerita dia. Kalau korang tahulah macam mana proses penyewaan ini berlaku cerita dia, boleh bagi tahu kat aku lah. Boleh komen lah cerita dia. Tak faham sungguh. Assalamualaikum.